शुरू करें। मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, तुम उसमें बदल जाओगे, तुम उतना मुझे चाहोगे, तुम इतना प्यार करोगे, तुम यूं इकरार करोगे मेरे महबूब मेरे साथ। शुक्रिया मेहरबानी Okey. Menu hari ketiga. Nasi putih. Terbikai. Yang baik Syah buat. Tak ada hitam. Okey, tak nak bayar. Tak buat tinggal sendiri lah. Tapi aku cubit tau. Aku takut habis pula. Ikan gembung. Bang, Ikan genahak. kawan. Telur dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Bang. Ulang. Ini tempat aku Ulang. Halau pun ada. Betul lah dia. Ulang ni. Korban orang tu bangun tu. Ulang be. Korban orang. Tapi kalau fikir logik ambil adik tu. Kalau fikir logik lah. Betul lah. Muda dia buat. Sebab kau tahu tak kenapa video penting? Sebab video-video kita ni tau, kita ada dapat Ni kau letak berapa sponsor lah. Sponsor beras. Betul lah. Ikan ni dia lembut sikit daripada ikan kembung. Ikan kembung mesti dia keras sikit. Baik, Amir. Betul. Memang baik, Amir. Baik Amir. Kau bau lah Amir. Kau memang dalam grup kita ni kau adik ni. Ya, aku Kau jangan ulang kau kena ambil. Kau jangan makan ulang tu. Ini kau pahit Kau makan ni. Ni kau makan. Ni kau makan. Ulang lagi mana? Habis. Habis. Tak boleh tu. Ni kan lagi. Dah. Kan, itu dah salah. Oh, salah. Habis. Ada lah. Ulang lagi. Ulang raja. Ulang raja. Serum. Ha? Daun serum. Daun selum. Dia salah hari semalam. Dalam belikan. Ada bang. Abang terbalik baku tau. Ni ya, gelar tadi. Ha. Oh, makan jap, makan. Oh, Ini makan. dah masuk pinggan orang ni. Oh, meriah sikit tu. Kau tahu tak kita punya ekosistem macam ni? Apa dia? Kita punya ekosistem nampak? Hari ketiga dah. Tu ada tu. Oh ya bang tu. Adik ikan tu. Dia nak kat kembung. Apa yang aku belajar masak telur daripada Syah? Cara dia macam mana? Tak nak bagi angus. Kena nasi. Cara masak telur daripada Syah. Macam ni. Cara letak minyak banyak. Tak. Lepas tu dia kacau-kacau tu tengah tu. Jadi minyak tu akan masuk kat tengah telur. Betul. Kan. Tak. Tapi sekarang ni kita nak cerita lah. Kau jangan dulu lah kau bila kau tuang, kau nak tunggu atas masak pun kita balik Ha, tu yang ikan bawah. Ha, tu ikan bawah. Aku kacau tu. Aku kacau bagi dia cepat dia kering. Aku dah cakap sedap tu letak ciasi. Kau tak percaya cakap aku. Kau tak sedap tak sedap telur. Terus sedap ni. Aku dah sedap. Sedap. Telur. Tambah macam-macam sedap. Tambah benda apa ni? Yang tahu apa nama? Ciasi. Chia seed. Rasa telur dia. Tapi nak tanya lah. Kau betul ke Syah? Okey weh. Syah ni pernah jadi chef. Macam semalam kan kita dah dengar cerita pasal halusinasi kan. Pasal apa? Apa yang korang dapat pasal halusinasi gangguan? Apakah kesimpulannya? Okey. Pengalaman korang lah sepanjang kerja kat sini. Kau. David ada cerita. Gangguan mental ni banyak berpunca daripada gangguan mistik juga dia kata. Dia punya penerangan semalam lah. Ya. Ha. Bukan jadi. Dia orang, malam dia bagi tahu. Dia kata tu lah, dia kata. Dia buat kajian ke apa? Dia baca Dia siap buat video Dia kali ada lah. kajian lah, dia ada Dia ada kajian. kajian. Monitor ada kajian lah. Dia siap bagi tahu lah. Dia diploma bahagian tu. Dia nak air lah.
Masa dia dengan aku, dia tanya. Kau ada yang lagi nak saya? Tunggu dia cakap, dia dah tanya banyak orang tapi tak puas hati. Hmm. Dia macam ada cerita tergantung. Bila dia tanya aku tu, aku dapat jawapan, aku dah bagi dia peringatan. Dia faham. Oh, ini saya baru puas hati. Saya tepat. Apa yang Dia faham. Dia faham. Apa yang abang terangkan? Bagi kaji dia, bagi kaji hubungan dia tu dia. Bisikan lah. Bisikan dalam Dia punya cerita semalam kan. Dia dengan tekanan yang gangguan mistik yang dapat hari-hari tu kan, mengganggu hidup dia kan, sampai menjejaskan kerja-kerja. Oh dia ceritakan dia. lah pengalaman dia. Tak ada, dia cerita lah masuk gangguan-gangguan ni. Kau nak tambah tu? Jangan ni banyak dah ya. Dalam. Dia dengar. Ni ada. Jadi insting abang kan? Dia dia kuat dekat situ kan. Dia ada panca indera, ada Allah Ta'ala buka ajar. Kalau dia nampak macam tu itu amalan apa bang? Itu amalan, duit yang bercampur bau. Ambil 3-4 step ke depan. Baru kau nak percaya basi. Baik. Kan? Tak mesyuarat dia balik. Macam dia balik. Adik-adik. Ni adik baru kita nak ingat. Syah. Tapi sebenarnya bagus Syah masuk dalam keluarga kita. Kalau tak memang kita makan benda sama, telur, Betul. nasi bila dia Syah tu dia ada variety makanan kan. Siapa pun tak konsisten juga. Takut Ini dia buat makanan sehat juga ni. tiba-tiba adik dia dah panggil balik. Dia kena utamakan yang mana perlu. Kau tak nak tambah. Kau kata tak nak tambah. Ni perlu please. Kau tambah nasi adik lagi. Orang banyak ada nasi. Nasi kau Tapi banyak. tapi adik dia panggil. Adik dia panggil. Adik panggil ah. Siapa Sam? Tak payah cukup ni. Dia tambah lah. Habis tanya kan. Tak. Aku dah bagi nasi ah. Okey, cerita macam kau kan. Kau selalu nampak, kau pernah nampak Baik. Sekejap. Kau pernah nampak benda tu dekat PC apa mah? Naluri kau benda tu halusinasi ke atau kau Banyak yang alunisasi. Kacau audio. Banyak yang alunisasi. Banyak yang banyak yang alus tu lah. Kan? Alus tu lah. Kan? Banyak yang ke arah tu lah. Sebab apa? Dia macam sepintas-pintas. Tapi benda tu dia tak macam aku okey sebab apa? Dia tak mengganggu. Dia tak mengganggu kita punya emosi okey bah. Kita nampak kita abaikan dia. Contoh aku nak boleh nampak lah. Nampak semua dia juga. Ni tak Tak ada payah selendung. sebut. Dia apa dia dah faham dah. Dah boleh faham dah. Kau tak Dia boleh tak ada sebut. selendung tau. Dia tak ada Dia selendung. dulu. Kita faham je. Tetapi kalau orang yang jenis yang Bongkak dia bongkak semua. Habis kita bongkak. Tapi kalau orang Allahu Akbar. Allah Ta'ala sedang uji aku sama tu. Tak itu boleh. Tapi dalam masa yang sama, kau jangan tunduk pada dia. Dia duduk bercerita, banyak begitu faham. Dia kan dia tak Aku faham. telur dah dengan ikan separuh lah. Sampai kat saya. Protein yang banyak kan. Protein banyak. Seekor ikan berapa protein? Kau beli separuh tak sampai. Kata nak Tom Holland kalau macam ni. Bawang Holland je jadi. Macam Abang Zudin tu kata betul macam kau. Kan? Tapi kita dengar juga semalam yang Tapi dia dia sebenarnya dia tak usik bab agama pun. dia tak ada. Cuma dia pun sebenarnya alunasi dia sendiri juga tau. Alunisasi. Buat daripada Ayat. Konon. Dia terikut cerita yang dia tengok kan. Tapi tu Islam ni punya mentor. Tahu saya tadi dia dah open ikan dah dia. Tak apa. biar jadi. Cili. Oh. Manis. Mana padat kat tu isi bagus. Pagi dulu Pelikan. pagi tu. Tak pandai beli kat depan masjid. Kan ada niaga tu. Oh ni. Kata nasi kerabu beratur masuk kan. Masukkan ni pun lah. Ya. Kali pun sekarang. Akhirnya pagi pun tengah hari tengah. Kalau pagi sedap tak kena nasi kerabu kan. Pagi lah mesti jamu. Memang Habis yang Korang pun nak basuh kan. Sorry abang, saya terambil ikan kan tak ada makan dah. Tak. Buang lah. Memang. ni apa nak? Tapi pilih yang dia tak.